Asalkan dia tu orang minta tolong kita, wajib tak kita pelindung dia. Pelindung hatta isma'a kalamullah. Bila-bila kita pelindung dia tu, kita kena royak. Dia mari rumah kita yang munasib ke apa? Kena ajar agama. Supaya dia dengar kalamullah. Tok guru kena ajar, cikgu kena ajar, adik guru kena ajar, menteri besar kena ajar kalamullah, Quran. Semua abli umat mana? Pas pada siapa tipu. Dia nak balik kapal dia. Mu kena iri dia. Siapa ke? Mana tempat dia bersama. Seorang Cina mari, misalnya, pergi rumah hamba. Tok guru tolong hamba. Orang nak kata hamba. Wajib atas hamba tolong. Mu Cina apa? Topek ke? Topek. Tapi wajipan kita tu guru tok gapo sekali tolongnya. Tolong biar dia dengar. Bagi balasa, bagi masjid, ajar gitu-gitu. Siapa tadi tak balik, kita kena iri dia. Dia iri siapa ke tempat mana? Tempat dia pasal lega. Kita iri pah ke iyo ke misalnya. Iri pah golok ke. Dia kata tak apalah tu orang sekarang tak apa. Pergi. Tidak kata tak salah dari Cina kapal bunuh. Tak ngaruh dah.